Amalan untuk mendapatkan rezeki, semua memudahkan rezeki kita. Di mana tuan semua? Anda baca surah Yusuf. Satu surah Yusuf, anda baca pada air. Anda sediakan air 5 liter kan? Anda baca surah Yusuf, kalau boleh paling tidak sekali. Paling ustaz nak 3 kali. Mampu buat 3 kali, kalau anda tak mampu buat sekali saja. Anda baca pada air, kemudian tuan semua, anda boleh renjis di kedai-kedai anda. Di kedai anda, anda boleh nak renjis boleh, nak spray pun boleh, nak siram pun boleh. Bahkan anda nak mandi pun boleh tuan semua, nak menggunakan air tersebut untuk mandian agar orang tengok kesian, kasih pada anda, mudah untuk mereka datang ke kedai anda. Dia kadang-kadang tuan semua, kedai kita tak ada resen bukan sebab apa? Bukan sebab makanan kita tak sedap. Makanan kita dah sedap, tapi orang tak suka pada kita. Dengan kaedah ni tuan semua, tuan-tuan boleh menarik rezeki yang banyak untuk kedai anda dan juga dari segi jualan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan tahu tak, Bengkel Rezeki telah melangkah ke era yang lebih maju, yang mana Bengkel Rezeki telah adakan Akademi Rezeki dan semua. Akademi Rezeki ini merupakan satu platform yang mana kumpulkan segala-gala, ada lebih 600 lebih dari 600 video-video ustaz yang kita bermula daripada dulu sampai sekarang tu semua. Ada video pengasihan, ada video pelarisan, ada video kecantikan, ada video perlindungan, ada video kerezekian dan macam-macam video tu semua dikumpulkan dalam Akademi Rezeki tersebut. Anda nak tahu lebih lanjut, www.akademiRezeki.com ataupun pergi pada Beg Biru. Beg Biru, anda tekan Beg Biru, anda akan dapat apa yang ada dalam Akademi Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.